Assalamualaikum guys. So kali ni saya akan buat perbandingan ringkas antara Victor Thruster Hawk Pro dan juga Victor Thruster F Ultra. Alright. So memandangkan dua raket ini datang daripada keluarga yang sama dan juga kategori yang sama. Alright. Dan mari kita mulakan dengan dari segi luaran dulu. Alright. Dari segi bentuk frame, kedua-duanya memang tak ada beza. Dari segi kenipisan dia ke, transformation dia ke, size frame dia kalau anda tengok memang tak ada beza. Bagi saya memang sama je. Alright. So dia punya aerodynamic dia pun sama. Okay. Shaft of course akan berbeza. Yang Thruster Hawk Pro ni shaft dia 6.6 mm dan Thruster F Ultra 5.8 mm. Okay. Dan kita pergi ke bawah pula dari segi handle. Alright. So F Ultra ni merupakan raket high end daripada Victor. Jadi dia pakai Frico yang lebih berkualiti. Jadi dia terasa lebih ringan dan shock absorption dia lagi sedap lah. So handling pakai Frico ni terasa lebih, kualiti dia lebih sikit dan shock absorption dia sangat-sangat sedap lah. Memang tak terasa absorption langsung tak terasa shock langsung lah. Okay, so berbanding dengan Thruster Hawk Pro ni, handle dia jenis pakai tak jernih. Kalau anda tengok video saya sebelum ni, anda nampak handle dia jenis macam kabur sikit kan. Dia tak jernih macam ni. Okay. So terasa berat tapi terasa lebih solid untuk handle Frico Hawk Pro ni. Okay. Dan raket ni ada powering tapi Ultra tak ada. Jadi Ultra dia cuma bergantung pada material metalik dia untuk jadi stiff. Alright. So memandangkan saya cakap pasal stiffness, alright. Dari segi flex, F Ultra terasa stiff. Okay, dia antara stiff dengan medium stiff. Dia tak terlampau stiff sangat. Dan ini terasa medium stiff, ke arah medium. Alright. Dan satu lagi dari segi repulsion, untuk F Ultra ni frame dia memang terasa stiff. Jadi repulsion dia lebih lagi lah. Memang bola tak ada singgah, anda pukul je, bola terus pergi balik. Dan berbeza dengan Thruster Hawk Pro, okay, string back dia rasa lebih lembut dan bila anda pukul macam bola macam tak rasa tak pergi lagi, tapi sebenarnya bola dah pergi sebab dia terlampau lembut sangat dengan string back dia. Mungkin disebabkan material yang berlainan. Alright. Then okay, sekarang kita akan bincangkan pula pasal performance. Alright. So mana yang lagi senang untuk adaptasi? Alright. Untuk yang senang adaptasi adalah kalau untuk semua level lah kita cakap pasal semua level. Thruster Hawk Pro semestinya lah sebab dia lebih flex dan string back dia lebih lembut. Okay, so dia lebih senang untuk adaptasi lah berbanding ni. Sebab ini adalah raket high end F Ultra ni dan dia buat target market dia lebih kepada advanced player atau pro player lah. Alright. So tu dari segi adaptasi dan dari segi feeling mana yang lebih direct? Bagi saya F Ultra rasa lebih direct berbanding dengan Thruster Hawk Pro ni. Okay, disebabkan material dan teknologi yang berlainan. Alright. Dan kita first start dengan control dulu. Okay, dari segi control, Hawk Pro ni control dia dah cukup baik. Okay, memang dah, walaupun dia head racket mid end, tapi quality control dia dah sama macam high end. Dan kalau dibandingkan dengan Thruster F Ultra ni control dia lebih mantap lagi. Memang jauh lebih baik lagi lah. Memang kena dengan harga 700 lebih dia ni lah. So memang pukulan semua akan jadi lebih accurate. Pukulan akan jadi lebih sharp. Okay. Mana bola nak hantar, dia akan pergi. Tak ada masalah dengan Thruster F Ultra ni. Okay. So memang boleh katakan kualiti dia 10 kali ganda lagi bagus lah berbanding Thruster Hawk Pro ni. Tapi Thruster Hawk Pro ni control dia dah cukup mantap dah, cukup bagus lah. Dia macam high end juga. Tapi bayangkanlah ni lebih mantap lagi. 10 kali ganda lagi mantap. Okay. Tu dari segi control. Okay. Dari segi speed. Alright. So kalau frame, dari segi speed untuk aerodynamic dia sama laju dari segi frame. Tapi disebabkan Ultra ni shaft dia lebih nipis, iaitu cuma 5.8 mm sahaja dan ini adalah 6.6 mm. Jadi tu yang buatkan F Ultra ni lebih laju lagi. Dia lebih aerodynamic dia lebih rendah lagi berbanding dengan Thruster Hawk Pro ni. Thruster Hawk Pro ni dah bagi saya dah rasa cukup laju dah. Tapi ni laju lagi disebabkan shaft dia yang lebih nipis berbanding Thruster Hawk Pro. Okay. Okay, next kita akan bincangkan pula pasal power. So antara dua ni mana yang lebih power? Bagi saya
Sejujurnya thruster F Ultra lebih power disebabkan dia bahan metalik dia ni dan juga frame dia pun stiff, repulsion dia pun tinggi, jadi menghasilkan power dia memang saya boleh katakan untuk F Ultra ni tak ada limit. Ya, bukan setakat besar je, tak ada limit. Jadi power untuk F Ultra ni memang boleh pergi tak tahulah sampai mana, tapi memang betul-betul besar betul berbanding dengan thruster Hawk Pro ni. Untuk thruster Hawk Pro ni power dia cukup besar. Memang dah cukup besar, tapi bayangkan ini unlimited. Yes, tak ada limit pun. Dengan shaft dia, dengan material metalik dia dan stiffness dia, bila anda smash, pantulan tu dia macam buat smash anda 20-30 kali ganda lagi kuat daripada biasa. Bila anda gunakan F Ultra ni. Hawk Pro ni power dah cukup besar dah. Cukup besar. Macam raket head heavy yang lainnya lah. Tapi bayangkan F Ultra ni. Dia unlimited. Okay guys. So dari segi harga pun memang jauh beza lah. Harga ni boleh beli 2 batang Hawk Pro ni. Jadi terpulang pada anda mana yang anda nak cari. Kalau anda adalah pemain advance, nak rasa teknologi yang lebih advance, anda boleh dapatkan thruster F Ultra ni lah. Tapi kalau anda memang takut nak pakai raket high end, takut patah belaga semua, anda boleh consider Hawk Pro juga. Tak ada masalah. Performance memang boleh katakan ini pun dah macam high end dah. Walaupun dia harga 300 macam tu je. Tak jauh sangat berbeza dengan Ultra ni. Cuma Ultra ni dari segi semua segi dia lebih-lebih lah kan. Sebab ada dengan harga dan material teknologi yang berlainan dengan Hawk Pro. Okay, tapi Hawk Pro ni tetap boleh pakai untuk raket performance. Boleh cabar raket F Ultra bagi saya. Okay guys, sekian saja perbandingan ringkas dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.